So, yang korang dengar ni adalah DM40 Pro dari Mauno. Yang ni adalah Pro version lah. Cuma bestnya DM40 Pro ni, dia datang sekali dengan voice effect. Mari aku tunjuk kau. 1, 2, 3. Ni suara Ari. Hai, apa khabar? Nama saya Ari. Ni suara Tifa. Hai, apa khabar? Nama saya Tifa. Ni suara Ganyu. Hai, apa khabar? Nama saya Ganyu. Tak tahu Ganyu ke Ganyu kan? Hai, apa khabar? Nama saya Kiyu. Tak tahulah. Lepas tu ni suara zaman kita kecil, Ida selalu tengok. Hai, apa khabar? Nama saya SpongeBob. Saya suka kerja kat Kasikat. Saya suka masak Krabby Patty tau. Ni suara Deadpool. Hi, my name is Deadpool. Suara anime dari cerita Sukuna. Ataupun dia ni Sukuna, tak ingat? My name is Sukuna. Chiyo Iki Tenkai Fukuma Mushimu Tahi. Oi, tapi suara dia ganas tu. Oh, mantap tu. Nice. Beli ni terus dapat suara AI. Ngam. Sony pula tanpa aku menggunakan mic dari DM40 ni. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ini pula dari DM40 Pro ni. Beza kan? Selain dari tu, dekat software Mauno ni, korang boleh custom EQ mic korang. Macam aku tunjuk dekat sini. Tapi kalau korang tak pandai tu, korang boleh juga pilih preset yang ada. Contoh dekat sini ada 3 preset lah. Original, game dengan stream. Korang boleh pilih lah. Lepas tu DM40 Pro ni, dia datang dengan 3 level AI noise cancellation. So ni aku testing tanpa noise cancellation. So ni bunyi tanpa aku menggunakan noise cancellation. Dengarkan dulu. Ada bunyi kipas dari tadi pun on. Dan ini pula aku aktifkan noise cancellation level 1. Level 1, level 2 dan level 3. Level 3. Beza kan? Tapi kalau korang tak pakai software pun tak apa. Sebab dekat mikrofon ni pun ada juga korang boleh touch dekat belakang atas ni. Macam aku tunjuk dalam video ni lah. Lepas tu selain dia ada noise cancellation, dia ada juga mute button. So dekat mikrofon memang dah tersedia pop filter untuk hilangkan dan shock mount. Kalau ada gegar ke atau apa semasa korang record suara ataupun live stream, dia tak ada mengganggu audio tu. Lepas tu dekat tengah ni ada button knob untuk adjust mic gain juga ataupun monitor audio untuk korang dengar lah. Lepas tu dekat bawah dia ada 3.5 audio jack. Ada juga untuk off monitor audio korang. Lepas tu dia ada type C. And then yang atas ni button on off sekali dengan button untuk adjust RGB dia.